Dan di sini yang bila anda letak content posting tu, anda boleh letakkan dia punya call to action. Ini menarik. Berbanding dengan social media lain, kalau kadang anda letak posting, anda tak boleh letak call to action tu. Kadang-kadang call to action tu terpaksa letaklah dalam komen lah, apalah kan. Tapi di sini anda boleh letakkan macam-macam style lah. Yang ini yang mana dia sebagai macam label sahaja. Kalau macam anda kata, okay, pergi ke website kami, nak tahu lagi, boleh klik learn more, letakkanlah link ni. Ataupun katakanlah untuk nak order online, anda letak je lah link katalog ke, ataupun link WhatsApp link ke. Asal ada link sudah. Kan? Macam inilah saya katakan. Kan mungkin dia kata, mungkin nak hubungi lah kan. Nak hubungi. Hubungi nombor telefon, sorry. Yang mungkin order online sekali lagi. Kan? https://me/6013381581 dan kita terus post, kita terus updatekan balik kita punya posting kita. So mana yang anda tak suka boleh delete. So don't worry. Ya, anda boleh letakkan sebanyak mungkin. Lagi banyak letak, lagi bagus. Ya, lagi menjadikan anda sebagai authority lah dalam industri tersebut. Anda boleh kongsikan dalam sini anda punya antaralah cadangan-cadangan. Satu konten yang anda boleh letakkan, mungkin anda punya acara, suasana tempat perniagaan anda, ya, proses. Macam saya selalu benda-benda berbentuk konsultasi lah dalam contoh pemasaran digital, guerrilla marketing, vibe coding. Ini antara forte-forte saya lah yang saya akan biasa kongsi lah di dalam Google Business Profile. Di samping tu juga, post anda boleh letak juga tawaran. Macam di sini, umpama anda letak, macam anda punya voucher lah. Ya, anda boleh letakkan sebagai orang kata apa, mungkin anda buatkan tawaran special. Contoh sempena paling terdekat ni, tahun baru Cina. Anda buatkanlah di sini. Kupon tu anda pakailah Canva, ataupun sekarang kita boleh dah belajar semalam guna mixology, kan, menggunakan teknologi nano banana tu, buatlah voucher yang cantik-cantik, letak dalam ni. Semudah itu sahaja. Ya, anda boleh buat kupon kod, term, link, redeem, ya. Dan juga anda boleh letakkan macam maklumat hebahan acara lah. Ini untuk macam contoh hari bersama pelanggan ke, hari contoh anda nak buat flash sale ke. Boleh lah. Gunakanlah medium ini untuk orang kata memberitahulah, ya. Siapa yang mengikuti dalam anda punya Google Business Profile ni, bila anda letak je apa-apa, terus mereka akan dapat update. Itu benda yang menariknya. Dan satu lagi yang saya melihat antara baik anda pakai benda ni adalah bila mana anda pakai Google, bila mana anda pakai Google, sekejap ya, saya sharekan screen. So nampakkan ni. Kalau anda pakai Google Map, ya, kalau bila anda update content, ada tak kadang-kadang anda perasan bila tiba-tiba anda tengah berhenti kat traffic light, tiba-tiba anda masih sambil-sambil tengok dekat Google Map, tiba-tiba ada satu benda yang macam, apa berlaku ya? Kan? Dia macam, inilah dipanggil kat sini lah, explore ni. So, kalau anda rajin letak konten anda, ya, anda boleh lihatlah apa yang, macam dekat saya sekarang berada di Bistari Jaya, apa benda-benda setempat yang berlaku lah di kawasan tu. So, kalau lagi banyak anda letak, so mereka-mereka yang anda mungkin, lah kita tak sangka kan, orang kan berhenti tepi jalan raya ni, kadang-kadang tangan dia tak mau duduk diam kan. Mata melilau lah kadang-kadang kan. Selalu biasa dia akan berhenti kejap, lepas tu dia akan buka pekan telefon kan, kalau behavior yang kita lihat kan. So kadang-kadang biasanya lah kalau dia buka map, benda ni dia akan tahu tu, kadang-kadang dia akan pop up sekali. Di sinilah yang anda boleh lihatlah dia punya informasi yang anda letak ni, dia akan muncul di sini antaranya. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.